Assalamualaikum, sekarang kita berada di RTP Kampung Awal Temerloh Pahang, di mana rumah dekat belakang saya ni dah nak handover untuk hari ni. So, untuk pengetahuan semua, rumah dekat belakang saya ni juga adalah berkuasaan 2003 square feet, mempunyai 4 bilik tidur dan juga 3 bilik air. So, jom kita belanja view drone untuk sekeliling rumah ni dan kita tengok apa yang ada dekat dalam. Tengok tanah luas terbentang, bermula di sini sebuah peluang. Alawin bina, angkat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Perancang kediaman, anda kami seru, seluruh Pahang. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Jom kita masuk rumah ni. So, untuk pengetahuan semua, rumah ni adalah spec gold daripada package Alawin, di mana rumah berkuasaan 2003 square feet, mempunyai 4 bilik tidur dan juga 3 bilik air. Seperti mana yang kita boleh dapat lihat, kalau pilih spec gold dengan package Alawin sediakan, kita memang akan bagi dekat semua ruang shielding kapur berserta kornis, kecuali di bahagian tandas. So, ini adalah bahagian dia punya living area, di mana kita boleh nampak dekat sini ada lampu, ada kipas, ada sliding door, safety door. And lagi satu, kalau bina rumah dengan Alawin, square feet melebihi 2000 square feet ke atas, kita memang akan provide seperti the safety door 2 daun. So dari segi pintu ni, kita boleh katakan tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sendiri dia punya design, warna, corak dan sebagainya ikut pemilihan tuan rumah sendiri. So apa kelebihan safety door? Boleh tengok dekat video kita yang sebelum ni. So unit ini ada kat sini. Untuk rumah ni, dia punya sliding door 27 kaki. Di mana kebiasaannya kalau bina rumah dengan Alawin, memang kita akan bagi 3 entrance, which is yang kat depan safety door, belakang safety door kalau pilih spec platinum, dan juga satu sliding door. Tapi unit ini ada kat sini, dia ada 3 sliding door dan kebiasaannya sliding door kita akan bagi 9 kaki. 9 kaki. So dia ada 3 sliding door. Alright, so dekat sini mungkin tuan rumah nak bercucuk tanam ke atau buat anything yang berdekatan dekat luar. Alright, so jom kita akan pergi ke bahagian kita punya bilik di sebelah living area. So ini adalah bilik di sebelah living area. Kita boleh tengok dekat sini. Dari segi pemilihan warna, kita akan bagi 3 pemilihan warna dekat luar, 3 pemilihan warna dekat dalam dan 1 pemilihan warna dekat pintu. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan dapat lihat, kita punya pintu untuk rumah ni, tuan rumah memilih warna putih. Okey, so semua pintu dia sama sahaja warna. So untuk pemilihan warna dekat dalam bilik ni pun akan berbeza lah daripada bilik-bilik yang lain. Shielding kapur berserta kornis dekat bilik, lampu kipas dan juga plug-plug yang tertentu. So berdekatan dengan kita punya bilik adalah satu bilik air. Ini adalah bifold door. So ini adalah corak daripada tuan rumah pilih sendirilah. So kita boleh pilih ikut cita rasa sendiri. Alright, so ini adalah kita punya bilik air yang pertama. Okey, dari segi pemilihan design dan corak untuk bahagian kita punya mozaik di bahagian dinding juga adalah daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan dapat lihat, kita memang akan bagi 5 kelengkapan sanitary asas seperti sinki muka, shower, hand bidet, toilet bowl dan juga pipe wudu. Alright, so itu adalah daripada Alawin, tapi ada jugalah upgrade daripada tuan rumah sendiri. So ini adalah spec gold, tapi ada penambahan daripada tuan rumah di mana dia punya mozaik adalah sampai ke atas. Tapi kalau spec gold yang kebiasaannya dia punya mozaik adalah 6 kaki sahaja. Okay, next kita akan pergi ke bahagian kita punya dining area untuk rumah ni. Okay, so ini adalah kita punya dining area dekat rumah ni. Ada di sebelah kanan ada kita punya pintu door, di sebelah kiri kita pula ada satu tingkap. Pencahayaan senang masuk, udara pun senang masuk. So next kita akan pergi bahagian kita punya family area. So ini adalah bahagian family area untuk rumah ni. Okey, dekat bahagian family area, shielding kapur berserta kornis dan juga lampu kipas berserta dengan plug-plug point yang tertentu, di mana mungkin tuan rumah nak letak dia punya TV dekat bahagian sini. Sebab seperti ini kita boleh nampak Alawin memang akan providekan satu wire, which is tuan-tuan dan puan boleh pilih lah untuk Astro ataupun Wi-Fi.
Alright, so next kita akan bagi kita punya bahagian master bedroom untuk rumah ni, di mana bilik yang paling besar lah kalau dekat dalam rumah. So ini adalah bilik master bedroom untuk rumah ni. Tak lengkap lah bilik master bedroom tanpa tandas sendiri. So dia ada tandas yang tersendiri lah, di mana kita boleh tengok dia punya pemilihan mozaik dinding sangat-sangat cantik, pemilihan warna yang hitam. So seperti biasa kita memang akan bagi sinki muka, kita akan bagi hand bidet, kita akan bagi toilet bowl, kita akan bagi shower dan juga kita akan bagi pipe wuduk. So next kita akan pergi ke bahagian bilik yang seterusnya. Ini adalah walkway yang menuju ke bahagian bilik yang kedua. Ini adalah bahagian bilik yang ketiga. So jom kita pergi bilik air pula. So ini adalah dia punya bifold door, di mana seperti mana saya katakan tadi, dia punya bifold door kita boleh pilih design ikut cita rasa tuan-tuan dan perempuan sendiri. Contoh kalau dalam satu rumah ada 3 bilik air, tapi tuan-tuan dan perempuan nak bifold door dia berbeza dari segi design. So sangat-sangat boleh. So macam tadi kita tengok dia punya bifold door yang pertama adalah warna hitam, yang kedua pun warna hitam, tapi yang ketiga warna putih. So kita boleh tengoklah dia kita punya bilik air yang ketiga. Okay. So ini adalah share bathroom antara bilik ketiga dan keempat. Ada sinki muka, hand bidet, shower, toilet bowl dan juga pipe wuduk. So dia menuju ke satu bilik lagi, di mana sama saja shielding cover beserta korni dekat semua ruang dan juga lampu kipas serta plug-plug yang tertentu ni. Dan mozaik kita bagi 2x2. So next dekat sini yang kita akan menuju ke satu walkway yang menuju ke bahagian kita punya bilik utility. So bilik utility ni berlainan sikit lah warnanya, which is tuan rumah memilih warna biru. Okay, dekat bahagian bilik utility ni boleh dijadikan store, boleh nak dijadikan surau dan sebagainya. So untuk bilik utility ni, dia punya bilik ada shielding kapur beserta kornis dan lampu serta tingkap. Okay, next kita akan pergi ke bahagian which is the last part, which is the main jugalah dalam rumah. Tak lengkap lah rumah tanpa satu ruang ni. Itu adalah bahagian kita punya kitchen. Okay, so ini adalah bahagian kitchen. Menariknya dekat sini, rumah ni ada 2 kitchen, which is satu dapur basah dan juga satu dapur kering. So ini adalah bahagian dapur kering untuk rumah ni. Kita boleh tengok ada shielding kapur, ada lampu, ada juga plug-plug yang tertentu. So kita akan pergi ke bahagian dapur yang basah pula. Okay, kalau bina rumah dengan Alvin, memang kita akan providkan table top 12 kaki berserta backsplash dan juga sinki. Tapi ada penambahan lah daripada tuan rumah, which is kita boleh tengok sinki-sinki dia yang sinki yang moden macam tu. Okay, so kita boleh tengok kat sini ada penambahan juga daripada tuan rumah untuk letak pipe. Okay, dia punya dapur, dia punya stove dan juga plug dia macam tu. Okay, so dekat bahagian kita punya dapur basah ni juga ada satu laundry yang kecil. Okay, untuk senang membasuh. So macam biasalah memang akan ada pipe, ada switch dan juga satu saluran air. Disebabkan ini adalah spike gold tapi ada banyak penambahan daripada tuan rumah, kita boleh katakan kat sini ini dia punya penambahan dari segi pintu safety door dekat bahagian belakang. So dari segi pintu safety door, pemilihannya begini. Baik, cukup sampai di situ saja daripada saya. Kalau berminat untuk bina rumah bersama kami, jangan lupa walk in saja office kami di Temelloh atau klik link di bio. Alawin Bina, perancang kediaman anda.